Aku tinggal seorang. Malam tu, aku nak tidur. Lampu dah tutup, bilik sunyi. Tiba-tiba, aku dengar suara. Perlahan, panggil nama aku. Aku diam. Fikir bunyi luar. Aku pejam mata balik. Beberapa saat, sunyi. Lepas tu, suara tu datang lagi. Lebih dekat. Aku buka mata. Tak ada sesiapa. Tapi masa aku pusing, aku nampak sesuatu. Dekat hujung katil, gelap. Macam bayang, aku beku. Dan bayang tu bergerak, perlahan mendekat. Aku tak boleh gerak. Dan kali ni, suara tu betul-betul dekat telinga aku. Awak dengar saya kan?